Tapi bagi disclaimer sikit Mat, lumba haram ni tak baik Jangan. Belum pergi jauh lah ke dalam pertandingan Mat. Macam mana perkenalan engkau? Engkau dengan Jeb tadi kita dah throwback satu sekolah. Jadi macam mana engkau boleh kenal dengan Syuib? Jeb bawa kau kenal. Ceritakan Mat. Aku mak rempit tau dekat kampung ni. Betul. Itu tak betul. pun nampak Mat. Nampak. Aku memang mak rempit yang memang Sejati. boleh katakan kalau aku 2008 tu tak masuk dalam industri, memang aku ke dalam. Motor RZ tu dibuat macam basikal BMX je. Zaman tu aku dah sangat teruk dalam lomba haram ni. Okey. Aku jadi joki lah. Aku yang dia nak lomba haram semua tu lah jalan JPO sekarang. Tapi bagi disclaimer sikit Mat, lumba haram ni tak baik Jangan. Kita cerita ni bukan nak bangga, nak bagi pengajaran. Jangan terlibat. Jadi bila jadi mak rempit, kau kena alert dengan polis. Betul? Polis Betul. pakai kereta apa, polis pakai motor apa, kereta persendirian tau, bukan kereta peronda tau. Si mangkuk ni Aku pakai pula kereta polis. Jadi bila kereta ni lalu lalang, aku dah marking dah. Ini kereta Watcheng, aku cakap. Watcheng Abang Sal polis. main dekat sini. Tapi keluar-keluar budak lain. Keluar-keluar budak lain. Rambut pacak, perang ke apa kan. Mat, aku masa tu rambut pacak, perang, pakai rantai emas, pakai gelang emas, cincin penuh emas. Yeah.